Kita tengok satu, dia tulis sini begini, duit orang jatuh katanya, tak tahu tuan adakah boleh ambil. Dia tanyalah tu lah. Di sini masalah boleh ambil tak boleh ambil, di situ maksud ambil sini tu kita ambil gitu. Terserah kepada tanya hati dulu katanya. Yakni kita kenal hati kita, adakah kita ni amanah ataupun tidak. Jadi kita tahu diri kita dah. Kalaulah kita ni orang amanah, mana kita termudah harus pakai aula sunat kita ambil, tujuan nak wawa cari tuan. Lagu tu sunat ambil. Sebab apa? Kalau kita tak ambil, nanti jatuh di tangan hak penggana habis. Maka kalau lagu tu elok kita ambil. Atas niat nak tak apa, nak wawa, takrif sebenarnya, nak wawa. Lepas tu Allah kita ambil. Kalau kita rasa kata aku tak jamin diri aku, kalau sikit boleh kira ni banyak ni, takut aku tak harap diri aku, Allah jangan. Apa pula bila tak ambil dah, jangan sentuh dengan tangan. Kalau kita rasa ragu-ragu, gapo ni kuih dengan kaki, nak tengok gapo, duit, kakak mah atau saya kita tak jamin kita, tak apa. Tapi kalau kita damah pergi ambil kita, letak klik, kalau hilang kita kena bayar. Nampak kita ambil kita, jangan tu. Kaki ni bedah aku yang kaki. Itulah mana tu pula kepada kalau kita terasa amanah, niat kita tu baik, nak wawa cari tuan, tu Allah bakal pahala kita ambil tu. Cuba kita kira besar tak besar kelebihan. Kalau barang kita jatuh, barang gemahan jatuh, pada orang amanah temu, ambil duit wawa ni, barang siapa ni, duit siapa ni, kakak mah siapa, je siapa, je gemahan, kita pun je emak, dia mau kasih ke orang tu, tak gitu lah. Muncullah temu keremu, maknanya gitu. Begitulah. Hukum tu kita ambil, tujuan nak wawa. Lepas tu bila ambil dah, kita wawa lah. Wawa tempat-tempat munasabah, temu mana? Temu ke kawasan masjid. Orang duduk main ke masjid ni, wawa di masjid. Zaman lah ni wawa terbit dari diu, dalam telefon ni banyak ni lah ni. Anda jual TikTok lagi boleh. Nak wawa tak boleh. Wawa temu tuan mari, waktu kebajikan besar. Katakanlah fardu takdir, wawa berkali-kali tak ada orang main mengaku. Tak ada orang main mengaku, boleh jadi orang luar, boleh jadi balik gin, dia pakai taksi boleh jadi. Kalau belah tu syarat kiranya tak ada memberi keberatan. Wawa dalam jangka putus asa dah nak temu tuan, maka di situ boleh kita jadikan tamalluk. Apa tamalluk? Kita menjadikan milik kita. Dengan apa kita lapar? Ja'altu hadza milkan li. Aku menjadikan barang ini milik bagi aku. Setelah kita menjadikan milik, boleh kita tasarruf, boleh kita guna, sama ada nak guna peribadi ke, nak guna buat kebajikan, itu lagi baik. Buat pahala niat kepada tuan, itu lagi baik. Masuk khairat sini, khairat buat siapa pahala kepada tuan barang, itu lagi baik. Tapi harus kita nak ambil guna untuk kita pun harus, sebab kita sanggup dah susah payah dah wawa. Lepas tu kita menjadikan milik. Kalau tak menjadi milik, tak ada nak retah kerana bukan hak kita. Dia panggil tamalluk. Ja'altu hadza milkan li, boleh terretah. Tetapi masalah kita nak guna tu di, kita ada azam di hati, jika sekiranya dapat bertemu tuan bila saja, kita akan bayar. Maka hukum boleh. Sebab apa? Sebab Allah tidak memberati seseorang melainkan hak kuasa. Berat dah cara orang-orang ni tak temu Allah, susah hati tak ada. Syarat memberi keringanan kepada kita, jadi kata maluk, niat bertemu tuan bila, kita akan bayar. Wawa tak kena dah wawa dah, wawa lama dah. Lepas tengok barang lah, wawa lama mana tengok barang setara ni. Kalau hak sikit, metak apa dah. Duit siapa dia jatuh pula kau? Ada apa? Kalau waris pasal rusak, ada apa?
temu nasi jatuh. Roti apa ni? Nanti tak ada siapa makan. Juga apa? Pakai hari bunuh ah. Kita tahu ko senang. Ada ke? Jangan tu ni habis lah. Tak kena cara rezeki datang. Wah itunya temu duit tengok ni rezeki datang. Rezeki hak siapa? Itulah pendek kesimpulannya kita tanya hati kalau bahasa amanah Allah kita ambil tujuh awak bagi kefsar. Kita buat ke tak ada. Tak ada apa. Tak ada apa. Sampai dia tahu ni ya. Kan hak pentingnya di mana tempat tu ada tengok. Kita tengok di hati. Sampai kita tak dulu hati kita kata sangat ni dah tahu siap-siap. Innamal a'mal binniyat. Innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Satu riwayat. Tempat Allah tilitnya betul kerjaan kamu dan hati kamu. Ya.